guys, so welcome back to my channel. So hari ni saya nak keluar dengan Isha dengan Aisyah. Kita orang just nak makan BBQ Town dengan nak pergi karaoke. Tapi selain tu tak tahu nak pergi mana. So wait, aku dah jumpa dia orang. Wait, sebenarnya kita orang dah terjumpa tadi. Dah ada terlompat. Reaction sebenarnya macam betul. Macam aku pun dah melompat macam monyet dah tadi sebab kita nampak Isha tiba-tiba toleh dengan aku. hai korang, kita orang kembali di vlog Aisyah. So ini si Aisyah. So kita nak pergi mana dulu? Kita tengok dulu lah. Actually karaoke pun kena dulu kalau tak ramai. Oh ya ke? So kita dah booking karaoke. So sekarang kita nak pergi BBQ Town. Kita nak makan. Yes. Saya pun dah lapar dah ni. Mana masih apa yang main cakap lah. So guys, Aisyah dengan Isha, saya akan jadi anak diorang lah kat sini. Diorang yang tolong. So guys, kita nak masuk BO. Aku macam buat paid review. BO Central ICT. Yeah. Jom kita tengok betapa besarnya BO ni. Jom. Kepala ni. Aisyah. Aisyah bagi sikit. Bagi apa? Kata-kata. Aisyah sini tak boleh tak? Cepat sebelum keluar aku story. Wait, letak apa cantik? Aduh. Nanti ada gambar ni. Cepat Aisyah ambil gambar. Sekejap. Sekejap, aku nak zoom. Cantik ni. Benda tu. Cantik lah, aku nak ambil gambar. Kita tak penting tu. Sedang memilih. So ni sebenarnya jiwa Isha tau. Dia memang minat benda-benda macam ni. Ya. Saya nak klarifikasi dekat sini. Saya tak minat benda-benda mainan macam ni. Because this is so gorgeous. Bocah. Attack on Titan kot. Bocah weh. So kita dah nak balik. Agak si muda ni. Dekat depan ke belah kanan ni. Sini lah. Oh meremang tu. Wah, dia besar pula. Guys, thank you hantar saya balik. Bye-bye, Syah. Bye-bye. Semoga kita jumpa lagi. Mesti dah jumpa. Tahun depan. Puasa Doriel. Ya, baru mula je lagi tahu. Bye. Bye.